Setiap kali raya, anak-anak mesti excited bila dapat duit raya. Tapi masalahnya, duit tu selalunya hilang entah ke mana lepas beberapa bulan. Kadang-kadang tu sekejap je dah habis sebab beli mainan atau jajan. So, kalau nak elakkan duit raya anak gaib macam tu je, apa kata kita simpan dan gandakan duit tu dengan cara yang berbijak. Kali ni, jom kita tengok 4 tabung duit raya terbaik 2025 yang boleh buat simpanan anak-anak bukan saja selamat tapi juga bertambah. Kalau anda Bumiputra, ASB 3 Didik memang antara pilihan terbaik untuk simpan duit raya anak-anak. Modal permulaan pun murah, senilai RM10 je. Akaun ni boleh dibuka untuk anak yang berumur 6 bulan hingga 18 tahun dan bila anak dah cukup umur, akaun ni akan automatik jadi akaun dewasa. Yang bestnya, dividen ASB 3 Didik ni stabil dan tak pernah kurang dari 6% sejak dilancarkan pada tahun 2001. Untuk tahun 2024, dividen terkini ialah 5.25 sen seunit dan dibayar setiap bulan April. So, duit-duit anak boleh berkembang dengan kuasa compound. Nak buka akaun? Senang je. Boleh daftar online di laman web ASMB, pergi ke cawangan ASMB atau jumpa ejen ASMB. Dokumen yang perlu dibawa, MyKid atau MyCard atau sijil kelahiran anak dan kad pengenalan ibu atau ayah. Simpan duit raya anak dalam ASB 3 Didik bukan sekadar simpan je tau, tapi boleh gandakan nilai. Dengan dividen stabil setiap tahun, duit ni boleh cover kos belajar anak bila tiba masanya. So, kita dah tak perlu pening kepala fikir pasal pinjaman pendidikan. Lagi lama simpan, lagi banyaklah untung sebab duit berkembang dengan dividen tahunan. Kalau anak dah masuk umur 14 tahun ke atas, mereka dah boleh mula menabung dalam KWSP Aisaraan. Kelebihan bila simpan dekat sini, dividen tinggi 6.30% untuk tahun 2024 dan ianya patuh syariah. Yang paling menarik, kerajaan bagi insentif tambahan maksimum RM300 setahun iaitu 15% daripada jumlah simpanan. Maknanya kalau anak-anak simpan duit raya mereka dalam akaun ni berdapat bonus daripada kerajaan setiap tahun. Simpanan dalam Aisaraan ni juga sangat fleksibel. Tak wajib pun buat caruman setiap bulan. Bila ada duit lebih, boleh top up bila-bila masa je. Nak daftar KWSP? Mudah sangat. Boleh buat terus guna apps KWSP iAccount, Self Service Terminal SST atau kalau nak cari lama, terus je pergi ke kaunter KWSP. Nak duit raya anak-anak bekerja dengan cara yang lebih kukuh? Amanah Hartanah Bumiputra AHB adalah jawapannya. Tabung ni sebenarnya satu pelaburan patuh syariah dalam hartanah komersial utama di Malaysia. Dengan harga unit tetap RM1, so duit yang disimpan dalam AHB ni macam parking dalam aset hartanah dan setiap tahun boleh dapat dividen yang menarik. Untuk tahun 2024, dividen terkini ialah 5.00 sen seunit. Anak-anak seawal umur 3 bulan dah boleh buat akaun remaja dan bila cecah 18 tahun, akaun tu akan automatik jadi akaun dewasa. Nak mula? 100 unit je dah boleh start. Kalau anda tertarik untuk daftar, boleh je pergi ke mana-mana cawangan Maybank, Bank Islam atau Maybank terdekat. Harga emas sekarang ni dah lebih RM427 segram. Tapi jangan risau sebab emas ni kan kalis inflasi. Makin lama makin naik nilainya. Rata-rata harga emas naik sekitar 8% hingga 10% tahun. So kalau duit raya anak-anak bertukar kepada emas, confirm tak membazir. Boleh beli daripada platform yang dipercayai macam Public Gold, BSN My Gold, Maybank Shilling Kijang Emas, Bank Muamalat Gold, Wahid Invest dan banyak lagi. Paling penting, emas ni aset sebenar yang diiktiraf seluruh dunia. Bukan macam duit kertas yang boleh susut nilainya. So, tak kiralah anak anda dapat duit raya RM50 atau RM500. Yang penting adalah cara kita menyimpannya. Jom mula menabung dengan bijak sekarang. Dan kalau nak lebih banyak info tentang kewangan yang santai dan bermanfaat, jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending, pakar pinjaman anda. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Bye!